Kalau korang beli Honor Pad 10 ni, korang akan dapat free gift yang ni dan yang ni. Harga untuk Honor Pad 10 ni pula RM1,499. Tapi harga free gift ni semua RM1,097 berbaloi betul. Ini nak berniaga ke nak buat amal? Baik betul Honor. Dah lah Honor Pad 9 best selling tablet dekat Malaysia untuk tahun 2024. Ini Honor Pad 10. Ini kotak dia. Ini Honor Pad 10 lagi improve daripada Pad 9. Ni pun Honor betul serius nak buat Pad 10 ni jadi best selling lagi untuk tahun 2025. Mana nak beli? Aku letak link dekat bio ataupun ruangan description. So apa lagi yang korang kena tahu pasal Honor Pad 10 ni? First kali untuk display 12.1 inci 2.5K eye comfort display dan ada 120Hz refresh rate. Dan demi nak menjaga mata kita semua, dalam ni je dah ada 5 teknologi untuk protect mata kita. Yang aku punya ni color grey. Dia ada satu lagi warna cyan yang macam biru-biru hijau tu. Kau tengok body dia nipis, tapi dalam ni juga Honor boleh sumbat battery capacity 10,100 mAh. Yes, industry leading, paling tinggi among competition. Even Pad 9 yang best selling tu pun battery capacity dia 8,300 mAh je. Lepas tu ni kan barang Honor, AI feature mestilah ada untuk nak mudahkan orang buat kerja. And bila aku dah try free gift ni semua, memang keyboard dan pen ni perfectkan penggunaan untuk nak buat kerja. Headphone pun ada ANC, jadi sesuai lah untuk yang bekerja ataupun student nak buat kerja dekat Honor Pad 10 ni. Tak payah keluar bajet besar beli laptop, siap dapat free gift yang function lagi. Siapa nak bagi? Honor lah.